ASB, tabung haji atau emas, yang mana lebih baik? Mengikut apa yang dikatakan oleh mentor atau Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, untuk simpanan jangka masa pendek kurang daripada 2 tahun, ASB atau tabung haji adalah pilihan yang lebih sesuai kerana pulangannya lebih konsisten, sekitar 4 hingga 5% setahun. Namun, untuk simpanan jangka masa panjang, emas adalah pilihan yang lebih baik. Nilai emas lebih stabil dan tidak mudah terjejas walaupun berlaku perubahan ekonomi atau politik dalam sesebuah negara. Walaupun harga emas boleh naik dan turun dalam jangka masa pendek, sejarah selama 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Dalam jangka masa panjang, harga emas cenderung meningkat disebabkan faktor inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Kesimpulannya, simpanan jangka masa pendek simpanlah di dalam ASB atau tabung haji. Simpanan jangka masa panjang simpanlah dalam bentuk emas. Bagi anda yang ingin mulakan simpanan emas bermula serendah RM100 dalam akaun Emasgate Public Gold, anda boleh DM Atun ataupun rujuk pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold.